Bagi syarikat yang bergantung kepada perniagaan pengimportan barangan, Malay Associate Nego Trade Mantrade sepatutnya merasa bahang kemaluan ekonomi yang melanda, tetapi ia sebaliknya. Malah kekalutan ekonomi dan kewangan global menjadikan syarikat itu lebih yakin dalam menentukan hala tujunya. Mantrade ditubuhkan 8 tahun lalu menjadikan China sebagai ibu pejabatnya. Aktiviti utamanya mengimport barangan secara borong dari negara itu ke Malaysia. Syarikat yang menumpukan urus niaga dengan syarikat berkaitan kerajaan dan pengusaha industri kecil dan sederhana menawarkan perkhidmatan seperti pengiraan cukai, insurans dan penghantaran dari pintu ke pintu kepada pelanggan. Pengurus besarnya Muhammad Da'i Muhammad Hafni berkata meskipun merasai tempias krisis, Mantrade Malaysia yakin perniagaan akan terus berkembang. Katanya China menjadi pilihan untuk mengimport barangan disebabkan ia adalah negara pengeluar dan menjadi pilihan peniaga yang ingin mendapatkan barangan murah tetapi berkualiti. Mantrade menerima tempahan secara dalam talian. Secara purata, Mantrade menguruskan 9,000 tempahan sebulan. Dalam pada itu, Mantrade turut menggalakkan usahawan Bumiputera mengembangkan perniagaan. Saya harapkanlah supaya semua Melayu ni tak kira lah kilang, vendor, kontraktor atau peniaga kecil ni bersatu terus direct ke China. Sebab diorang boleh dapatkan keuntungan yang lebih